Assalamualaikum warahmatullahi nak datang ke sini. Minggu hari ni aku akan main game iaitu go fishing. Aku akan ke pulau baru lah korang. Okey, ada kata tu. Kita akan ke pulau mana pula guys. Jom kita tengok pulau apa je kita belum pergi Hari aku dah dapat daripada hadiah tu kan. Aku dah buat video boxing dia. Kalau aku dah tak tengok, cuba aku dah tengok. Sekarang ni aku dah tengok ke index. Okay, sekarang ni kita belum ke deep water. Yang ni nanti kita buat lah dekat deep water ni. Ancient Ocean. Jom kita ke Ancient Ocean. Sofia, jom. Kita ke Ancient Ocean sekarang. Jom. Naik tu. Naik Sofia, naik sekali. Kita nak ke perjalanan jauh ni. Duduk. Licin dengan sampai sampai ni kita jatuh. Ini Ancient Ocean ni. Ancient Ocean kat ni. Tak apalah. Kita ke kat mana? Mana Ancient Ocean? Kita ke mana sebenarnya? Kita nak ke Ancient Ocean. Dekat sana belakang sana. Jauh dah Sofia. Jom dah. Berhenti. Apa berhenti ni? Sekejap. Aku nak berdiri. Kita berdiri. Kita nak ke laut. Alah. Ikan ni letak ke kepala nak. Nampak aku tak diri ikan aku. Yang ni iPhone lain. Dia pakai kawan lain lah korang. Tak apa lah. Asalkan aku ada duit baju aku. Tapi phone-nya ada robak. Aku paling suka. Aku paling suka duit baru aku tu. Alah. Aku belum beli road lagi. Nampak duit baru tu. Duit Alah. Sofia ke rumah. Belilah. Road baru daripada dia. Robak aku banyak lagi. Apa kod dia korang? Apa kod dia? Tak tahu pun. Kalau korang ada kod dia, korang boleh beritahu aku apa kod. Jangan bagi Saya tahu. boleh hold it. Alhamdulillah. Dah sampai ke Ancient Ocean. Dah jom kita Kalau dah sampai aku memancing. Memancing dulu. Ya, balik ke pertama. Kita tengok dapat apa daripada Ancient Ocean. Tak dapat apa. Ya. Kita tengok kita dapat apa daripada Ancient Ocean. Pulau terbaharu. Ini berat. Apa tu? Sofia, tolong aku. Kau ni tu ke laut tu. Dapat gorgon. Ikan kat sini dia ganas lah korang. Ikutlah aku pun. Dah. Ikan kat sini ganas. Sebab tu lah. Kita akan snowy bayam lah. Sofia lepaskan ni. Kita tak akan dapat ikan kat situ. Susah. Tapi dah sampai besok dah ni. Tak dapat. Kita akan snowy bayam je. Berat lah ikan aku. Lepas ni kita ke next video kita akan ke SeaWorld kot. Takut. Takkan kot. Snowy bayam ni dia susah lah dapat ikan. Hadiah pun aku dah ambil semua. Korang kepala Bait. ikan. Bait pun semua aku dah ada. Tak okay. Kita ke Snowy Bayam. Senang dapat ikan kat sini. Snowy Bayam ni. Kita memancing kat Snowy Bayam. Belum masuk lagi Snowy Bayam. Ditarik. Tarik. Kenapa yang berat sangat ni? Sofia, baru sampai dah masuk ke Snowy Bayam dah. Jom kita memancing. Dah jumpa. Dah sampai aku nak memancing. Ya. Kapal kau macam mana? Memancing kat kapal lah. Memancing kat kapal. Bukan memancing dekat Snowy tu. Bye-bye. Memancing kat kapal Sofia. Dapat apa? Dapat ikan apa lepas ni? Jom kita lihat. Banyak je.
Kan. Selfie ke dapat ikan baru korang. Memancing. Aku pemancingan kali untuk kali kedua. Kita tengok dapat apa untuk kali kedua ini. Dapat red salmon lah korang. Lemah. Aku auto fishing. Dia tu. Jangan kalau auto dapat. Dekat sini tak ada ikan power. Sekejap aku nak tengok dekat index. Dekat deep water ni. Dia ada ikan gergasi tau. TH dia ke London. Satu yang 30,000. First time aku dapat satu ikan ada benda gergasi. Lagi ikan red salmon lah. Ikan. Aku nak memancing sampai dapat sama ikan yang ada dekat tempat salji. Lagi. Dapat semua lagi lah 1 kg pun. Tak apa, dia elak lagi tadi. Mesti elak kan. Dah lagi. Dan kita dapat apa? Bagilah, tolonglah bagi aku ikan bawang. Alah, small gift. Aduh, small gift. Ya, yang kacau. Jangan ke hadiah aku tu. Sofia, tolong. Kalau tak, aku tinggalkan kau. Iya. Ikan badu. Sekejap lagi kita review. Lepas ni kita review semua ikan yang aku dapat dekat pulau dia. Pulau ni ikan dia sikit lah korang. Ui, ikan tuna. Tak apalah, kita review dulu semua ikan. Nampak? Yang paling berat ikan shellfish ni. Nampak apa berat sangat ikan ni. Kecil je. Aku dapat ikan aku ni. Sekarang ni aku nak memancing lagi. Iya. Dan kalau boleh aku nak beli pemancing baru, duit baru dengan 90,000. Mahal je pula harga ni. Kita gergasi dia. Apa dapat oi gergasi berikan dia. Apa? Woi, ikan apa? Dapat orca. Buat 9 kg je. Iya. Tengok dapat apa. Kenapa ni? Kita dapat ikan apa? Aku dapat salmon. Korang, aku dapat ikan apa ni? Tengok ni. Ikan touring kan je, ikan salmon tu. Aku jual Nama ni. dia salmon. Kalau kau nak jual kau. Ui, dapat anjing laut. Anjing laut tak patut. Dapat anjing laut. Anjing. Apalah, kita memancing lagi. Ui. Sebab aku nampak aku main game ni, aku mula main game ni sebab aku nampak game ni dah popular. Jadi boleh semua berlumba nak dapat ikan. Sekarang termasuklah kawan-kawan aku. Tengok main game ni. Termasuklah kawan-kawan aku dia pergi main game ni. Lepas tu aku pun tadi juga kan main game ni. Best. Ya. Aku lupa lah nak bagi pisau baju. Kot aku dah ada pisau. Bit aku pisau baju. Ni mak. Ya. Nanti dapat ikan berapi ni. Nanti dapat ikan pau. Ya. 1 dalam 1,000. Tak apalah. 1 dalam 1,000 pun dapat pau. Anak-anak aku nak ikan baru dekat daripada Snowy Bayam. Tolonglah bagi ikan baru please. Harap lah. Ui,
Alah, ada segmen dengan 10 kg. Kita cuba macam arah ni pula. Alah, kat sini tak power. Kena cakap dulu kat belakang power. Kita cuba. Tekan. Alah. Kita cuba jauh-jauh sikit. Sofia duduk. Duduk Sofia. Tak nak. Duduk atau aku tinggalkan kau. Tapi kenapa aku tak dapat dan tak dapat bawa? Tak apa, kita berenang. Kenapa kau berenang? Nanti boleh mati lah. Mati, aku tak apa. Kau tengok ni aku dapat belut. Dapat benda. Kau aku tak nampak lah. Kau nak pergi mana? Aku berenang ke Sungai Bayam. Kau tak nak ikut ke? Mana? Aku tak nampak kau. Aku ke pulau dekat Sungai Bayam. Aku nak cuba memancing kat sini. Dia bawa ikan kat sini. Ya. Alah, dia kecil. Dah tengok ikan apa lagi kita dapat. Dia aduh, dapat American tak apa, tu ikan madu. Dia 11 kg kurang panjang ni ikan tu. Ni ikan. Sekejap, aku bagi kau tengok. Ni lah ikan dia. Panjang juga ikannya. Ni macam belut je. Aku dah belut pun. Alah. Dia belut kau. Ya. Ya. Sofia, sini dah Sofia. Jangan dekat sini. Jangan duduk dekat buat. Apa? Aku tahu lah Sofia. Aku suka memancing dekat buat tu. Sini. Memancing dekat-dekat. Aku ikut kau lah. Kali ni aku rasa aku nak pergi kedua destinasi lah. Tapi Ancient Ocean tu bahaya lah. Aku kena tukar senjata dulu. Aku last datang dekat Deep Water kan. Sekejap lah. Aku kena tukar senjata. Habis aku kena tukar duit apa. Duit baju. Duit kuat-kuat sikit. Aku dah kapal. Aku mati. Kenapa aku dah dapat aku boleh mati? Kenapa kau mati? Ambil lah udara. Dah kau pergi ambil bot, datang kat pulau ni. Aku dapat ambil bot. Aku dapat ikan yang sama je. Orca ni pun aku dapat sini. Nanti aku index sekejap. Orca tu susah kau dapat. Nanti aku index. Orca bukan daripada ni. Ni pun story Bible. Mana Orca aku? Kat sini Orca aku. Patutnya aku kena dapat ikan-ikan ni. 3 ikan ni aku kena dapat ikan ni. Ni sementara tu aku nak jual ikan-ikan ni. Okey, sekarang ni aku nak beli balon. Nak beli baju harga dulu apa? 90,000 90,000 apa? Aku nak memancing lagi. Dah pakai beg mak-mak dia. Ya. Aku ada banyak beg. Dapat selfish. Okey, tu dah habis. Jadi kita pakai beg pula. Ya. Tolonglah aku fikir babu. Aku nak duit baru. Aku nak beli road baru. Aku nak beli road baru dekat pulau ni. Kau nampak tak aku Zaif? Patutnya aku stay dekat boat tapi sekarang ni aku datang ke pulau ni memancing. Zaif, kau nampak aku tak? Aku dekat tak nampak kau. Aku dekat Sofia je dengan sini. Tu nampak kau kat tepi. Iya. Jangan. Sofia kalau dapat ikan apa-apa boleh show off. Oh, sejuk lah kat ni. Yalah.
kenapa. Korang Sofia, kau jangan beli tadi tu. Nanti putus sekali aku. Dah banyak aku nak main game ni. Korang boleh tengok video sebelum ni. Aku memancing dulu dekat tempat air, dekat deep sea semua. Sekarang ni aku nak memancing dekat Snowy. Berat ini, tolong. Berat lah. Gorgon tu. Kalau berat sangat, tekan auto. Sekarang ni aku rasa kita akan kedua destinasi dah. Alah, dekat sini pun belum lemah. Kita nak lemah-lemah lah korang ikan kat sini. Aku kali ni nak ke pulau lain lah. Aku nak tengok je dekat Index. Aku dapat ikan yang sama je guys. So fish pun aku dah dapat. Kau pakai yang mana kau pakai biasa tu. Tadi kan kau pakai black hole. Tadi kan dia bagi aku yang buluk tu. Tapi mana tak ada pun. Tak ada pun aku punya nuk tu. Dia bagi aku nuk dek. Tapi tak ada, tak keluar pun. Saya rasa dia buka ni. Mak dia bagi aku duit ni. Dia bagi aku duit. Dia bagi aku duit. Tapi tak ada pun dalam itu bagi aku. Oh ni lah Sarut dia bagi tu. Aku lagi suka Dev ni. Sarut ni aku tak nak. Bosan lah Sarut tu. Aku kena buat dia jadi video. Alah dia kena denam. Tak apalah kita buka ke video gitu. Dia dapat apa. Banyak juga dia bagi. Bang, bang. Mak mabik lah dia bagi aku. Dia nak buat. Banyak weh aku. Ya. Aku dah 52,000. Duit kau dah berapa? 14,000 je. Sekejap aku nak. Aku nak bagi ikan-ikan aku dekat kau. Nak 8,000. Bagi kan satu Aku kan ada 90,000. Sekarang ni kita akan ke pulau lain. Tak nak lah. Sebab pulau ni kan dia lemah. Ya ke? Tak banyak ikan bawah aku dapat ni. Jadi aku akan ke. Betul right tak boleh. Sebab tu dah aku tak bagi Sofia ke sini. Kita akan ke Ini aku tak dapat je. Tadi aku dapat 120,000. Ini aku dapat dekat volcano. Sekarang ni kita ke Ancient Ocean tak boleh. Aku dah dapat semua ikan yang aku nak dapat. Bang, jual lah. Aku kena ke volcano dulu. Sekejap, tak nak. Kita akan selalu baik di water. Korang tengok ni aku dapat ikan apa. Korang tengok ni. Ayat saya. Tengok ni duit aku dah ada berapa. 12,000 je. Sofia, kita kena ke pulau lain. Belilah kapal. Apa lagi? Sofia, kau apa tu? Kau naik bot kecil aku ni. Naik sini. Sini. Kita akan ke satu pulau berdekatan. Jom kita cuba memancing kat sini pula. Mungkin dapat apa-apa buat sini. Ya. Nanti kita ke sini dulu. Nanti baru kita ke penguin. Dia juga dapat ikan. Dapat fish tu. Nanti dia. Aku pakai mak-mak kot. Apa punya tu umpan aku dah bawa kot. Dapat selfie tu. Ikan baru tau.
Ini gambar dulu buat dekat ikan tu. Wih, 30 kg di kulit. Susah suka nak gambar ni. Ini dapat ikan apa ni? Saya nak kasi ikan bawa-bawa dekat batu. Dekat batu ni, kawasan ni. Kasi ikan rumah. Dapat swordfish ikan baru lah korang. Weh, aku dapat ikan baru lah Sofia. Kau tak dapat Dan sekarang ni jom kita ke penguin ya Sofia, jom kita ke penguin aku cakap tu. Sini. Jom, turun. Nah, jom kita ke penguin. Jangan berenang. Nanti kau mati. Jom kita dekat penguin je. Ya. Ya. Kita tengok dapat ikan apa ni guys. Dapat pun ikan. Yeay. Ikan apa ni? Janganlah kacau aku. Tolong ni lagi kacau. Kacau lah tu. Dia sibuk kacau aku sini. Tak apalah aku cuba ke belakang. Mungkin belakang ikan dia pura-pura je. Nak kacau. Oh, kita akan cuba naik ke atas. Mungkin ada lagi benda kat atas. So, kita ke pulau belakang. Sofia naik. Okey. Naik boleh. Sini Sofia. Dekat je. Tak dalam pun. Kita akan ke belakang. Ini tak dalam. Sebab tu lah ikan lagi lembab. Lah. Yang tu dalam ni. Ini dalam sikit. Ini kita cuba mancing dekat atas. Boleh. Sebab dia ada benda tu. Tapi kita lalu pakai kapal. Nak cuba mancing sini. Mancing lah kat atas. Ya. Sampai gulung lah. Kita cuba. Mungkin ikan dia pun Tengok ni atas tu. Jangan aku. Jangan kacau aku lah. Tahu lah. Ikan baru ke korang? Sebab ni macam bersinar. Ikan tu lemak lah. Tak apa. Aku dah dapat ikan baru. Tak. Ikan lama. Aku dah dapat ikan dari salmon ni. Dah banyak lagi. Kalau ni aku nak ke sana. Ada orang. Memang lambat. Memang macam ni kan. Memang macam ni. Jadi kita kan. Ada. Tak dapat dah. Bluefish Israel. I will find it. Okay. Bluefish aku kena dapat. Okay, tak apalah. Aku dah dapatkan bluefish tu dia. Mungkin dia akan bagi benda power-power kat aku kalau aku bagi dia bluefish. Bluefish. Kita dapat ikan purple. Aku beli. Dia ni vegan. Dia bawa aku ke sini. Ini lah vegan ni. Sebelum ni dia bawa aku ke sini. Tapi ada 3. So, Lepas tu besar weh dah dapat bluefish tu. lepas tu beli ni ada 1. Beli ni panjang kan. Dia dah bluefish. Mana ada bluefish kat sini? Ada ke bluefish kat sini? Bluefish.
baju kita di atas. Janganlah aku offline dengan kau ni. Sekarang ni aku kena memancing dengan atas. Iya. Kenapa benda ni aku Tak dapat? sampai bukan aku. Guys, Jangan. aku dapat ikan apa? Tengok ni, tengok. Ini kita tengok semua. Ni besar. Alah, besar sikit je pun. Tak apa, aku dah memancing. Aku kena cari ikan bluefish tu dia. Tak nak lah aku. Lagi satu ni kecil kan? Lagi satu ni kecil. Dah bang. Guys, lagi satu ni kecil. Guys. I give up. Dah. Sekarang ni aku nak ke pulau lain. Aku tak nak cakap dengan kau. Banyak songi aku ni. Sofia naik. Atau aku tinggalkan. Naik. Bacon ni gila buat. Tak buat apa. Aku nak bacon. Ada tuyul sebab tu. Kau tuyul lah. Ada tuyul lah dekat kapal kita. Ni kat atas je kenapa pula? Kau bagi buncit ikan kebencian aku tu apa? Sekarang ni aku nak jual. Ikan besar. Aku nak jual ikan aku. Aku hantuk untuk kali kau nak. Aku nak jual. Sebab aku nak jual ikan saya. Dan sekarang ni kita akan ke tempat lain je, Sofia. Ui. Kekuatan dia. Sofia, jom. Kamu. Kita balik. Kejap. Atau aku tinggal ni. Jangan. Nak maafkan ni. Mana kau? Tolong. Ada serigala. Dah, aku dah naik dah. Sekarang ni kita akan ke... Ini ke mana? Ui! Apa ni? Treasure. Dah malam. Tapi... Taklah ada benda. Benda apa? Malam-malam ni kalau pancing dapat apa? Ui! Dia dapat ikan besar weh. Siapa tu? Sofia, aku yang dapat dah. Ya. Ikan ni. Ikan lama kau. Taklah. Dah. Aku dapat ikan ni. Ikan ni. Dah Sekejap ni. sekarang Kau tengok aku dapat ikan apa ni? Ikan ni. Ikan syak ni. Aku nak kedip waktu. Syak bibi-bibi ni. Syak ni kecil. Dia guys, kita kedip Oh, waktu. berhenti. Ikan yang paling besar ni. Ikan tu dia tak buat. Dia sambil tengok dengan aku je. Betul tu. Tapi kita kedip waktu sekarang. Kalau ikan tak macam ni. Kita nak kedip waktu. Kita nak kedip waktu. Sebenarnya aku nak kedip waktu bukan kedip waktu. Ikan siapa tu? Ikan dia. Ikan siapa? Ikan kau kena. Kau nampak ikan aku ni. Lagi besar. Tinggal lah. Kau ikut aku kan? Wah, ikan aku lagi besar. Bapak besar. Taklah. Ikan dia paling besar. Kau berhenti sekejap ni. Aku turun. Kenapa? Jangan nak turun. Kalau aku turun, Kalau kau tunggu aku tinggal dengan kau. Kita akan kedip water. Okay, sekarang aku kedip atas. Okey, aku duduk lah. Tunggu kita kedip water. Sofia. Duduk dah tu. Duduk. Kita kedip water. Kita kedip water. Kalau jangan berbancing nanti tersangkut kapal tu. Dapat aku langgar je depan kau ni. Dapat ikan tapi masuk air balik. Langsung kita kedip water.
Tunggulah guys, kita ke deep water. Jangan lagi kamu bodoh. Dah masuk ke deep water. Dah yuk, lepas ni. Inilah, dia kawasan aku deep water. Sabar. Deep water. Deep water di kawasan aku. Tiba-tiba dah Nampak fikir kawasan dekat deep water. besar ni. Aku dah Ya. fikir kan. Dah lah kau pecah. Jangan dia buat kacau. Aku nak banting susah. Kau tak nak. Ikan besar datang. Ya. Ikan besar datang. Dapat. Wow. Kau bagi ke tu? Kau bagi ke tu korang? Ya. Wow. Ada ikan besar. Ada ikan. Okay, dari tengok dapat ikan apa untuk kali ni. Dan dia dapat. Sofia tolonglah dia kata aku. Aku dengar mancing. Ya. Yes, dapat 47 kg ikan tu. Ikan. Tapi tak apa, ikan dekat sini mahal. Jadi banyak aku dapat duit. Kalau aku dapat duit, dapatlah aku beli load baru. Kalau aku beli load baru, dah dapatlah. Kau dah tengok load baru. Dan aku dapat ikan dan bawah. Tunggu cakap apa? Ikan. Apa ni aku dapat ni? Hammer shark weh. Mantap lah, sebelum ni aku nak dapat hammer shark pun Sofia tolong. Tapi sekarang ni aku boleh buat sendiri nak dapat hammer. Ini berapa? 50. Tolonglah bagi aku ikan paru-paru. Tolonglah bagi ikan paru-paru. Janganlah bagi ikan lemah macam ni. Sofia tolong buka lagi kan. Sudah ada kan. Panas. Aduh, cepat. Dua juga ikan ni. Iya. Mancing. Kenapa tengok? Aku dapat ikan lemak. Tak ada ikan apa-apa yang aku dapat. Apa? Bukan. Ya. Tolonglah bagi aku ikan baru dekat deep water ni. Actually aku dah buat dua video dekat deep water ni. Korang boleh tengok dah video aku tu. Aku dah buat dah dekat deep water ni. Tapi sebab aku nak duit lah kan, aku dah buat baru. Lepas tu aku nak ke pulau tu. Jadi aku datanglah balik ke deep water. Siapa yang tengok aku punya video yang awal tu, dia mesti tahu. Dia tahu apa yang aku buat dekat deep water. Actually aku dapat ikan besar-besar tu dekat volcano. Aku dapat ikan ni dekat volcano. Sofia, kau ke mana? Kau memancing kat kapal aku ke kau pergi ke pulau? Macam aku seorang je memancing. Kau mancing seorang kat mana? Memancing kat sini lah. Datang balik kat kapal aku. Sekejap lagi aku nak end video. Kalau duduk situ diam, nanti aku end. Sebab dah lama ni aku dapat ni. Daripada subuh aku buat. Bye, aku mandi dulu. Aku rasa video ni video boleh lama aku buat. Ya. Alah, aku lupa nak tukar umpan. Aku tak main tau. Sofia dah tak main dah. Aku tak tahu kenapa. Sofia main lagi. Dah bye-bye. Jom. Apa nak dapat ikan ni? Aduh, kita kena dapat ikan power lah korang. Dia ni bagi aku ikan yang lemah-lemah. Lepas tu batalkan aku ni. Campak aku. Bukan. Tapi dia 10 kg je korang. Siapa je ikan yang akan anggur. Mesti dapat anggur ni. Mesti banyak pula ikan yang nak anggur. Dapat ikan.
ada je ikan yang nanggur pun. Aku kena tingkatkan kekuatan. Dan ini untuk skin ditambahkan 9. Strength kena bagi kuat juga. Dia kena kuat. Aku benda ni dia kena kuat. Kita kena keluar. Kita kena keluar. Kita kena susah lah juga kan kalau nak buat ni. Jadi aku pakai auto-clicker je. Tak senang lah kan. Nak pakai auto-clicker je lah. Sekejap aku nak buat ikan-ikan ni aku ada. Ini banyak juga ikan yang aku tangkap ni. Dapat yellow fish. Dah aku nak jual. Aku nak jual dia dapat duit. Jom. Aku tak dapat. Nak bawa. Akan dia. Jadi kita akan dekat dia. Kita akan ke deep water. Banyak juga benda yang aku buat. Fishing stick. Dapat satu fishing stick. Okay dah. Aku kena datang balik ke tempat water. Dalam macam ni kat dalam. Aku tak nak beli ikan ke dalam ni. Duduk dah. Aku tunggu atas. Sekarang ni aku kena jual ikan aku dan aku dapat duit. Aku kena beli duit baru. Lepas tu baru aku dapat duit baru tu. Lepas tu baru aku dapat ke sana. Dapat ni. Macam tu. Itulah aku cakap ada fish trader dan dia. Sebab beli dulu. Wow, jom kita beli root. Lepas tu video. Root kita. Root baru guys. Tapi aku rasa aku nak buat root. Jadi kita memancing lagi. Aku nak buat root. Sebab dia lagi dekat lah. Sebab dah dekat lah kan. Jadi kita akan buat root je lah. Aku tak nak ikan. Aku tak nak yang slow. Okay, sekarang ni aku nak jual. Ikan tu mahal. Sabar. Sampai sini. Memang mahal. Aku kena buat ikan. Jual. Dan dapat duit baru. Anglefish. Memang. Susah nak dapat. Dapat Northern Pike. Ni ikan ni. Yellow fish. Jom lah kita jual. Sebab aku tak sabar nak dapat tu. Lagi 3,000. Cepat. Aku kena dapat ikan ni. Tolonglah bagi aku ikan bau-bau. Ikan ni. Yellow fish. Mantap. Cepat. Aku nak beli root baru dan end video. Aku end video lepas beli root baru. Yes. Root baru. Yes. Alamak, 125. Lupa 125. Lagi 3,000. Cepat. Tempat ni aku harus dapat dah. Okay. Jual. Sikit lagi. Lagi sekali aku ni dapat. Tolonglah jangan bagi aku hadiah. Aku ikan. Lihat. Shark. Hammer shark aku beli. Dapat. Mantap. Aku boleh beli sekarang.
Jangan ada naga. Yes. Ui, aku dah ada bonrot. Kita cuba untuk kali pertama. Bonrot ni untuk kali pertama guys. Ini kali pertama. Tengok aku dapat. Ui, dah. Okay guys, sampai situ saja untuk video kali ni. Dan aku jual. Aku dah jual ikan tu dah semua. Jadi jangan lupa nak subscribe notification tu sekali untuk tak tertinggal video baru aku. Dan jadi semua jangan selamat berpuasa untuk sesiapa yang puasa. Jadi kalau korang puasa bolehlah korang komen. Kalau tak puasa pun tak apa, mesti ada sebab kan. Jadi semua bye bye semua dan ciao, bye.